oh ni darah tak lancar ni, angin banyak ni, urat tersimpul ni, jadi kita kena urut. Urut banyak kali, bagi urut. Okay. So, bila bercakap tentang urut batin, apakah perkara yang dibuat? Bila bercakap tentang urut batin, kita akan urut. Sama ada kita akan urut daripada pangkal hingga ke hujung ataupun daripada hujung hingga ke pangkal, itu bergantung. Tetapi bila diurut, kita kena faham bahawa punca masalah susah keras ini adalah adakah semata-mata disebabkan orang panggil urat tersimpul, angin yang banyak di dalam urat, ataupun orang panggil sebagai darah tak lancar. Itu adalah term-term biasa yang digunakan oleh tukang urut ni. Mereka kata, oh ni darah tak lancar ni, angin banyak ni, urat tersimpul ni, jadi kita kena urut. Urut banyak kali, bagi urut. Adakah itu jalan penyelesaiannya yang menyebabkan salur darah ini betulkah atau benarkah bahawa dia menyebabkan peredaran darah tak lancar? Disebabkan itu, saya suka juga sebut berkenaan dengan dia secara analoginya umpama begini. Kalaulah kita umpamakan sebagai sebuah kereta, kereta itu rosak dia pada enjin. Tetapi apa yang kita buat adalah kita cuba gosok daripada luar. Adakah enjin akan baik ataupun kereta itu akan boleh bergerak seperti biasa bila kita gosok daripada luar? Itu persoalan yang kita perlu jawab. Sebab masalah daripada zakar tak keras ni dia pelbagai punca. Bukan hanya semata-mata disebabkan oleh darah tersumbat dan sebagainya. Sebab tu dalam satu kajian, dalam kajian dibuat oleh National Health and Mobility Survey 2019, di mana kita tahu bahawa 1/3 lelaki yang berumur 40 tahun ke atas mengalami masalah mati pucuk. Bermaksud 3 orang lelaki yang duduk minum kopi, salah seorang daripada mereka ada masalah mati pucuk. Dan 80% mereka daripada 80% daripada yang ada masalah mati pucuk tadi tidak dapatkan rawatan yang sebetulnya. Jadi memahami situasi yang berlaku ni, kita kena faham bahawa dengan urutan mungkin saya sebut mungkin akan ada kesan. Jadi bila kita faham bahawa adakah urutan yang boleh selesaikan masalah mati pucuk, kita kena tahu punca dia. Dia umpama seperti kalaulah kita ikat tali, bersimpul tali ni. Bagaimana kita nak leraikan 2 tali ni? Ada 2 tali tapi dia bersimpul. Adakah kita main tarik gitu je? Kita kena cari punca. Bila cari punca, lebih mudah untuk kita leraikan 2 tali yang tersimpul tadi. Begitu juga dengan masalah mati pucuk. Kita kena tahu apakah punca dia. Sebab punca untuk mati pucuk setiap orang berbeza. Ada orang disebabkan oleh masalah kolesterol tinggi. Hormon testosteron dia rendah. Terlalu stres. Tak cukup tidur. Sleep disk. Ambil ubat darah tinggi. Depression, kemurungan. Boleh jadi. Ada juga terlalu banyak punca. Jadi, kalau kita tahu punca, baru senang kita selesaikan masalah. Jadi, saya nak hantar gambar satu lagi. Dia seperti begini. Antara puncanya adalah seperti kolesterol yang terlalu tinggi. Bila kolesterol yang terlalu tinggi, di mana kolesterol tersebut akan menjadi plak dan menutupi sebahagian salur darah tersebut dan menyempitkan salur darah tersebut. Ini adalah salah satu punca menyebabkan tak keras. Jika dulu salur darah boleh darah boleh mengalir dengan lancar, tetapi sekarang sempit disebabkan oleh ada plak. Jadi adakah dengan urut, plak-plak ini akan hancur? Itu persoalan dia. Ini saya tunjuk satu lagi gambar. Ini adalah salah satu gambar. Tunjukkan bahawa yang gambar atas itu adalah salur darah yang tidak ada plak. Tetapi yang di bawah itu adalah salur darah yang ada plak. Jadi bila salur darah yang ada plak, darah yang beredar mengalir tersebut sikit. Jadi bila sedikit yang pergi kepada zakar, dia tidak boleh menyebabkan tegak.
Tak. Kolesterol yang lekat dekat jantung ke? Tak. Dia terbentuk tempat lain. Keseluruhan salur darah boleh terjadi. Tidak semestinya jantung. So, secara logik kita fikir, adakah dengan urut je akan hancurkan plak-plak tersebut? Tidak. Jawapan saya bagi tahu terus, tidak. Sebab itu, tidak ada dalam kajian yang menunjukkan bahawa dengan urutan batin ini boleh menyelesaikan masalah mati pucuk. Sebab itu dalam satu kajian dibuat, Journal of the Mass Health 2022, dia beritahu berkenaan dengan tekanan fizikal yang terlalu kuat pada tisu zakar boleh menyebabkan microvascular injury dan juga fibrosis. Doktor, apa pula microvascular injury, doktor? Maksudnya sebab macam saya tunjukkan gambar yang banyak salur darah tadi, di mana salur darah kecil tadi pecah disebabkan terlalu kuat urut atau tak kena cara urut. Minta maaf, saya terpaksa tunjukkan satu gambar di mana berlakunya microvascular injury. Ini real picture. Kalau tengokkan dekat bahagian tengah tersebut, nampak kebiruan. Dekat bahagian tu nampak kebiruan ataupun lebam disebabkan urutan yang terlalu kuat. Urut terlalu kuat menyebabkan salur darah tadi pecah. Jadi, itu adalah merupakan komplikasi-komplikasi yang berlaku. Kita tidak tahu bahawa mereka ni urut sekuat mana. Sebab kita akan ulur je. Bukan urut, dia akan depends lah. Dia nak urut macam mana. Jadi, akan berlakunya kesan-kesan sebegini antaranya. Jadi, bila bercakap tentang betul ke urut zakar ni disebabkan oleh urat tersekat, tak ada. Jawapannya tak ada. So orang kata lagi kuat urut, lagi bagus. Tak. Zakar ni dia bukan otot ataupun urat macam peha. Kalau peha dia besar, otot dia besar, salur darah dia besar, bila urut memang melegakan. Tetapi zakar ni, macam saya tunjuk tadi, dia banyak salur darah kecil yang boleh menyebabkan, kalau tekanan yang terlebih menyebabkan boleh pecah. Dan menyebabkan microvascular injury tadi. Dan betul ke urut ni boleh keluarkan angin? Itu tidak betul dan tidak benar. So,